Iris. Buat panggilan dari mana, Iris? Di Yisun. Dan pengalaman Iris tentang apa? Silakan. Okey, 2 bulan lalu waktu bapa saya sakit di rumah sakit lah. Tak perlu bilang lah di hospital mana. Terus setiap hari tu kan saya selalu datang visit. That means adik-adik saya semula. Pagi sampai malam lah kita orang baru balik. Dan satu hari tu malam tu biasanya saya kan balik sama abang atau kakak hantar balik lah So malam tu saya malam Jumaat lah. Jadi saya tak tahu tergerak hati nak balik sendiri kan. Jadi balik jalan. Waktu tu memang jam 12, tepat jam 12.30 lah. And then saya pun pakai Walkman nak dengar Ria. And then on the way balik tu, jalan dekat bawah tu kan, hospital lama lah, I think you know. Jalan ke bawah tu, suddenly saya mula-mula dengar makcik ni telefon Casey Dia bilang nak cerita sikit lah pasal suami dia. Sambil dia ketawa-ketawa gitu tau. Macam happy gitu. Tapi suddenly my receiver not getting very well. Dia suddenly macam gerut gitu tau. So and then I dengar lagi bunyi perempuan ketawa. Perempuan mengilai really. On my Walkman, you know. I mean on my Jadi anda dengar macam di udara ni bunyi suara mengilai lah. Correct. Betul-betul clear dekat I punya headset Dia mengilai ya. Betul-betul jalan dekat bawah pokok tu kan. Mengilai very clear. So I thought orang yang dekat radio Ria ni lah ketawa. So suddenly I fikir apa sah dia ketawa, and then suddenly dia macam carry on story. Tak logik lah, and I was thinking like that lah. So anyway, pada keluar tu dah balik. When I tidur that times kan, habis mandi semua tidur. Nak tidur, lepas tu suddenly macam tak boleh tidur. I macam ternampak benda tu merangkak-rangkak kat katil tidur kat atas kan, dia merangkak kat bawah tengok-tengok. Aduh. Then the next day I bilang my sis, my brother semua. Then they said balik tak mandi-mandi. Lain kali degil. Orang cakap balik jangan malam-malam nak balik sendiri. That's it. Terima kasih Iris ya. Thank you. Kembali. Baik, balik seorang